Haruskah ku luahkan keresahan yang mencengkam jiwaku ini? Kesepian, tiada insan yang tahu rindu padamu memaut hatiku, terasa asyik tanpa jemu. Penampilan hari ni lebih kepada santai, rock Keluang Man punya t-shirt dengan apa-apa style yang boleh kan. So inilah style saya buat hari ni, santai dan selamba lah look. Bulan Julai saya akan masuk 43 tahun. Tidur yang cukup, rehat yang secukupnya. Saya pun anak 4 orang, memang kalau nak ikutkan tak boleh nak tidur dengannya puas. Tapi kalau boleh tidur yang cukup, minum air yang banyak, makan banyak sayuran, vitamin, dan kalau boleh selalu bergerak. Kira kalau tak exercise banyak pun selalu berjalan, selalu membaca. Tahun 2018 kat Bosnia. Masa tu saya berada di sana dalam 7 tahun lepas. Daripada mula, niat tu memang bila ada, saya selalu cakap pada diri sendiri, kalau boleh bila pakai memang nak pakai berterusan, kalau boleh tak nak buka. Memang suami pun ada bagi nasihat supaya tak jadi macam tu. Dia ada cakap juga, boleh pakai-pakai, cuba-cuba dulu tengok rasa macam mana. Lepas tu kalau rasa boleh sesuai teruskan, kalau tak boleh mungkin bila dapat lagi orang kata hidayah. Tapi saya dah memang bernekat, so memang saya teruskan pakai. Dan negara Bosnia negara Islam, jadi untuk saya tidak sukar lah untuk orang menerima. Lagi satu, untuk saya dekat negara sejuk, orang kata lagi bagus bertudung pasal sejuk. Jadi bila kita pakai tutup memang rasa lebih warm lah, lebih panas. So fashion macam ni di luar negara untuk saya memang bagus. Saya sebenarnya tak ada certain style, ikut tempat, ikut baju. So rasanya kalau boleh saya semua nak cuba. Dulu pasal yelah saya tak menyanyi, jadi orang kata lebih kepada style biasa lah, orang pakai bawal kan, dan just macam biasa. Tapi setelah start nyanyi balik ni, saya lebih orang kata beranikan diri untuk nak cuba style-style yang lain lah. Dari segi career, pasal ini adalah langkah pertama untuk saya masuk balik dunia seni. Jadi buat masa ni saya tumpukan khas buat Keluang Man dulu. Kalau ada offer-offer yang lain, saya akan mempertimbangkan. Promosi ni agak panjang juga dalam 2-3 bulan. Jadi bila dah habis dengan Keluang Man, nanti saya akan fikirkan jalan mana yang nak ikut. InsyaAllah, saya tak boleh nak janjikan apa-apa lagi pasal belum lagi ada tawaran. Tapi adalah sikit-sikit, InsyaAllah.